Percaya atau tidak, soalan pasal bayar bil pun boleh tentukan impression panel terhadap anda dalam penilaian psikologi PTD. Contoh soalan, saya menjelaskan bayaran bil sebelum tertunggak. Pilihan jawapan, A. Sangat kerap, B. Kerap, C. Tidak pasti, D. Kadang-kadang, E. Tidak pernah. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat kerap. Kenapa? Sebab soalan ni menguji disiplin diri, tanggungjawab pengurusan kewangan, sikap terhadap komitmen. Dalam kerja sebenar PTD, pegawai banyak mengurus bajet, kewangan, perancangan urusan pentadbiran, amanah organisasi. Jadi panel mahu lihat sama ada calon, teratur, bertanggungjawab, menjaga komitmen, boleh dipercayai. Kalau bil sendiri pun selalu tertunggak, panel mungkin nampak calon kurang disiplin, kurang perancangan, tidak konsisten, mengurus tanggungjawab. Jawapan sangat kerap menunjukkan calon teliti, proaktif, mengurus kewangan dengan baik, mempunyai disiplin tinggi. Soalan ni sebenarnya menguji disiplin diri, pengurusan kewangan, profesionalisme, tanggungjawab, kemampuan merancang. Ramai calon tak sedar, dalam penilaian psikologi, soalan harian yang nampak biasa sebenarnya digunakan untuk membaca karakter kerja anda. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.